AUKU bukan akta yang baru berusia setahun dua. Ia sudah wujud sejak 1971 dan selama puluhan tahun menjadi antara perkara yang paling banyak diperdebatkan apabila kita bercakap tentang kebebasan mahasiswa. Hari ini kerajaan memilih satu keputusan yang jauh lebih besar, bukan sekadar pindah, bukan tukar nama tapi mansuhkan AUKU sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa kerajaan tidak mahu menggantikannya dengan undang-undang baharu yang kembali menyekat atau menekan gerakan mahasiswa. Ini mesej yang cukup jelas. Kalau kita mahu mahasiswa menjadi pemimpin masa depan, kita juga mesti berani memberi mereka ruang untuk berfikir, bersuara dan mencabar sesuatu pandangan secara matang. Tetapi kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa saja. Kebebasan mesti datang bersama ilmu, adab dan tanggungjawab. Sekarang rakyat, khususnya mahasiswa, harus melihat langkah seterusnya. Pastikan komitmen ini diterjemah kepada undang-undang dan benar-benar dilaksanakan. Kerana reformasi yang sebenar bukan sekadar diumumkan, ia mesti diselesaikan.